So malam ni saya tak mau buat lama-lama sebab sekejap lagi saya nak keluar sekejap. Saya nak cerita sikit berkenaan semalam. Saya tak cukup masa nak cerita pasal mafia korporat kan, sebab semalam kita cerita pasal harga minyak. So hari ni kita cerita sikit lagi tambahan pasal harga minyak. Lepas tu kita cerita pasal mafia korporat lah. Harga minyak ni itulah macam-macam. Harap siapa yang tak tengok video saya semalam tu boleh pergi di Facebook saya, ada recording. Benda tu 1 jam lebih, tapi cuba search tempat yang saya cerita pasal mekanisme harga minyak tu, yang mana saya orang kata terangkan bagaimana apa yang diterangkan oleh kerajaan pada hari ini, dan orang-orang kerajaan ini adalah cerita separuh-separuh lah. So dia cerita bab yang dia kena import minyak tu, bab yang dia untung banyak apabila minyak ni harga naik ni di pasaran dunia akibat perang dan sebagainya, itu dia tak cerita. Benda ni yang sampai sekarang saya nak tunggu kerajaan ceritakan ni. Sama ada Anwar Ibrahim ke Menteri Kewangan pun dia kan, menteri mana-mana menteri lah, untuk bagi tahu benda ni. So saya dengar dalam minggu depan ke apa dia akan panggil semua ketua-ketua kerajaan negeri kan, untuk bincang pasal benda ini. So saya harap ketua-ketua kerajaan negeri yang pergi pada taklimat Anwar Ibrahim ni tanya pada Anwar Ibrahim ni berkenaan dengan accounting ini, berkenaan dengan sebenarnya okey lah awak cerita kita rugilah, kena bayar ni lah, tanggungan kerajaan dan sebagainya, but the other side of the story tu, berapa pula kita untung, windfall, duit yang untung apabila harga minyak ni meningkat di pasaran dunia. Semalam saya dah cerita dengan detail. Mereka duk cerita kalau kita ada import minyak yang murah ni untuk kita proses di refinery kita, lepas tu dia kata oh ini harga naik, so kita kena bayar tanggungan subsidi ni lah, macam mana dia kira apa semua tu kan. Yang dia kata dia punya kira subsidi tu sebenarnya itu cost accounting on paper saja, berdasarkan yang kita cerita semalam tu, harga trading oil yang telah diproses di Singapura. Semalam saya dah ini. So pergi balik pada video saya tu kalau siapa minat nak tengok secara detail macam mana kita kira harga minyak lah. So secara ringkasnya tanya dia soalan, apa the other half of the story tu, berapa banyak yang kita untung apabila kita jual ni kita punya liquid ke Jepun dan di Korea apabila harga minyak meningkat. Itu satu lagi yang saya tak cerita semalam. Saya belum cerita harga gas lagi harga LNG. Now bila harga minyak naik, harga gas LNG pun naik tau. So dulu historically lah, traditionally, masa saya dalam kerajaan dulu, it used to track bila brand naik, harga gas pun akan naik. Dia tracking lah, dia pasti akan mengikut. Dia ada pengiraan, dia ikut ada slope, dah tambah berapa persen dan sebagainya. So kalau harga minyak naik, harga LNG pun naik. So sekarang ini dia ikut juga, tetapi not as closely as last time. Sebab sekarang ni macam LNG kita ada spot price, macam minyak ni banyak faktor spot price banyak, tapi LNG kita ada contract price lah. Dan yang turun naik itu adalah spot price. So dia tak berapa track, tapi bila naik dia naik sebab LNG ni pun dia pakai tanker freezer, big freezer untuk transfer liquefied punya gas tu. So sebenarnya apabila ada sekatan ataupun ada orang kata perang ke sebenarnya between liquid ataupun crude oil ataupun oil lah dengan gas LNG, harga gas ni lebihlah volatile. Sebab macam minyak ni awak banyak storage kita ialah ada refinery, ada tempat nak store. It is
a lot easier atau lebih senang untuk store minyak sama ada crude ataupun refined minyak berbanding untuk awak kita store gas ataupun liquefied natural gas ni, LNG. So dia lebih susah. So apabila ada krisis atau perang berlaku, maka harga gas sebenarnya lebih menaik. So tadi saya check lah, sebelum perang harga gas ni, LNG ni berapa berbanding dengan lepas perang. So dalam tempoh sebulan, kita tahu harga minyak dalam tempoh sebulan dia naik daripada 70 US dollar per barrel crude kepada lebih kurang sekarang dalam 100 US dollar per barrel. So kenaikan itu ada dalam berapa persen itu, daripada 70 sekarang ni lebih kurang 100 lah. So ada about 20-30% macam itu. Tetapi gas LNG dia punya kenaikan tu lebih tinggi. So LNG tak salah saya dulu harga spot price dia lebih kurang dalam 10 ke 10, 11, 12 US dollar per MMBTU. Tetapi bila perang jadi dalam seminggu 2 minggu lepas, dia naik dalam 2 kali ganda daripada 11, 12 ringgit US dollar per MMBTU kepada sampai 20 lebih, 28 apa tu US dollar per MMBTU. So kenaikan dia tu lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak. So kita banyak ekspor LNG ni. So apa kesan dia? Kesan dia adalah Petronas pun buat duit banyak daripada LNG ni. Cuma sebab kita ada kontrak dengan Korea dengan Jepun ini, so dia bukan spot price. So kenaikan yang keuntungan kita tu tak adalah macam kalau kita berapa MTPA kita transfer kepada sana, Petronas kena bagi tahu lah. So mungkin tidak semuanya bukan kita tidak dapat, tapi ada juga yang kita jual spot ni. Dan maksudnya ada juga kita dapat lebihan keuntungan tu. So saya punya estimate lah, ini tanya Anwar Ibrahim, berapa keuntungan daripada kita jual gas ni, LNG ni. LNG punya pricing ni dia ada lag sikit dalam 2-3 bulan ke apa. So dekat situ berapa yang keuntungan yang kita dapat tu. So kalau katakan dia naik daripada 11 ke 12 US dollar per MMBTU kepada 20 lebih per MMBTU, double LNG, and then kita sell at spot and ataupun kita ada kontrak baru lah untuk LNG or something like that. So dalam tempoh 3-4 bulan akan datang, berapa sebenarnya yang kita untung ni? Mungkin the value tu probably in the billion, bukan juta-juta, bukan ratus-ratus juta ni. So bilion-bilion ni, 10 bilion berkali, 20 bilion berkali, ataupun kurang-kurang 5 ke 10 bilion lah. Itu yang kita nak tengok Petronas. So itu gas. Yang minyak itu pun kita kena tanya lah. Petronas punya revenue last year declare lebih kurang berapa? 200 lebih bilion, 260 bilion. Kebanyakan daripada, dan dia punya keuntungan lebih kurang berapa keuntungan dia itu? Yang dia bagi dividen tu berapa? 20 ke 40 bilion kan? Keuntungan dia berapa? 60 bilion, lebih kurang macam tu lah. So revenue daripada liquid dan daripada gas ni ataupun hasil Petronas 260 bilion. Ada orang cakap itu hari dia kata dulu Petronas masa zaman Anwar Ibrahim bising-bising dulu kan, dia kata masa tu minyak banyak lah, sekarang minyak sikit lah. Saya tak tahulah apa benda dia orang ni mana dapat data kan. Tapi apa yang kita nampak dulu, revenue Petronas masa Anwar Ibrahim bising-bising dulu cuma tak sampai 100 bilion, tapi sekarang 260 bilion revenue. So keuntungan dalam 60 bilion, dividen yang dibayar 40 bilion. So apabila jadi krisis Iran ni, maka kita ada kenaikan minyak yang kita ekspor kepada negara-negara Korea, Jepun, negara maju dan Singapura ni. So kita ada dapat keuntungan dekat situ. Dan semalam saya tak sentuh pasal gas. So kalau tambah gas punya keuntungan daripada kenaikan harga gas ni, maka nanti kejap, ada bayang pula lah dekat saya punya cermin mata ni. Mana datang bayang ni?
Saya punya mana ni? Sekejap keuntungan gas tu. So sebab itu kita nak tanya daripada Petronas berapa sebenarnya. Nanti coming from reflection daripada saya punya telefon ni. Mungkin saya kena naikkan sikit. Okey. Apa tu, berapa sebenarnya yang kita untung ni? Sebab mereka asyik cakap keadaan kewangan tertekan lah, apa benda lah. So kalau kamu nak yakinkan kita mengenai keadaan kewangan tertekan ni, ceritalah betul-betul sebenarnya berapa yang kamu dapat daripada windfall ataupun daripada durian runtuh apabila harga minyak naik ni, sebab kamu jual gas dengan kamu jual minyak ini. So ini yang kita nak tahu. Lepas tu baru boleh kita sembang sama ada kita untung rugi atau kita nak potong subsidi daripada rakyat ke apa benda. Subsidi kamu tu pun bukannya kos betul. Itu kos yang kamu kira berdasarkan apa benda itu, opportunity cost daripada trader dekat Singapore. Semalam saya dah explain pasal benda ni kan. So itu yang kita nak tahulah. Sebab dia duk sembang, dia kata 3 bilion kena bayar. Macam 3 bilion tu awak kena bayar. 3 bilion tu opportunity cost. It's not real cost. It's not real money. So benda ini yang kena explain. Sebab apa? Kita tanya ni. Sebab benda ini amat membebankan rakyat. RM5.52 diesel ni. Semalam kita dah cerita dengan panjang lebar. Amatlah membebankan rakyat. Ini sekarang LNG kalau naik esok. Sebab kita pack kita punya gas pricing. TMB banyak burn gas kan. So kita pack kita punya gas pricing berdasar LNG pula. Esok dalam 3-4 bulan nanti kan ada pula dah revision untuk electricity punya tarif. So apa ke benda ni? So kamu semua ni, kamu orang dalam kerajaan, apa yang kamu buat sekarang ni, tak tahu nasihat siapa yang kamu dengar. Kamu nak regularize energy price berdasarkan the world price. Tetapi bila time gaji kamu nak lokal, bila time harga energi lah, harga minyak lah, harga gas lah, harga elektrik lah, itu kamu nak global. Dia tak boleh macam itu, dia ada mismatch. Kalau kamu nak apungkan semua, tak ada subsidi apa benda semua, ataupun kamu nak kurangkan subsidi, kita punya kemampuan untuk bayar, kita punya affordability, kita punya gaji pun kena catch up lah, at least naik. Tapi macam semalam saya dah cakap, gaji kita tak naik, stagnan. Kalau difaktorkan dengan productivity, dengan inflasi, gaji kita turun. So macam mana pula ni gaji kita turun? Tadi saya dah nampak dalam berita, Persatuan Restoran pun kata akan ada kenaikan dalam berapa 30% or something like that. Lepas tu ini siapa ni, Puziah, kamu KPD-NKK Puziah dia kata tak tahu dia nak panggil lah dia ni. Kamu nak cakap apa kerajaan? Kamu nak paksa dia orang jangan naik harga? Ini tak masuk akal. Kamu tak boleh naikkan harga diesel macam ini, naikkan harga energi macam ini, lepas tu paksa orang jangan naikkan harga. Ini kamu nak tekan pula dah macam ini. So orang meniaga, orang kecil-kecil, macam saya cakap semalam, orang yang meniaga pasar malam, dia tak dapat fleet card. Lepas tu dia dah ada apa ni orang kata 4x4 apa benda semua, dia tak layak untuk dapat fleet card. Lepas itu kamu tak bagi dia naikkan harga, padahal kamu suka-suka naikkan harga diesel sampai RM5.52. So apa benda ini? So kamu naikkan tak apa, bila orang terpaksa naikkan sebab keuntungan dah tak ada atau rugi pula dah pada mereka, kamu tak bagi. So apa kamu nak buat sekarang ni? So sebab itu saya cakap, apa yang dibuat oleh kerajaan ini tak masuk akal. Dan lepas itu ada dia orang kata macam semalam lah, apa solution. Saya cakap kalau kamu tanya pembangkang solution, maksudnya it's come to a point where kerajaan memang betul-betul buntu atau tak function lah. Kalau sampai kamu kena tanya pembangkang untuk bagi solution, maksudnya saya dah cakap benda ni 2-3 kali kalau sampai a point where kamu dalam kerajaan, Perdana Menteri, menteri-menteri semua ni tanya kerajaan pula, tanya pembangkang pula untuk solution, maksudnya kamu dah buntu, kamu tak function. Kamu tahu tak? Kamu ni semua apa ni orang kata buang duit, buang masa dengan apa orang kata memang menghabiskan boras je lah. You understand or not?
So, ini saya nak bagi tahu kepada orang kerajaan, penyokong-penyokong kerajaan. Kalau kamu tanya pembangkang untuk bagi penyelesaian, maksud kamu tak function. Tugas pembangkang apa? Kita semak imbang. Kita akan tengok penyelesaian-penyelesaian kamu. Itulah tugas pembangkang. Dan rakyat ini, kita ni bos kamu. Macam saya bukan ada parti ke apa. Saya part of the rakyat lah. Rakyat ini bos kamu. Sebab apa? Kita orang yang bayar gaji kamu ini semua. Kita orang yang bayar cukai. So duit cukai itu untuk bayar gaji kamu. So takkanlah saya bayar, kita orang bayar gaji kamu untuk cari penyelesaian ini, untuk buat keputusan-keputusan, untuk menjaga kita orang punya kebajikan ini. Dah kita bayar gaji kamu, kamu pula tanya kita balik untuk solution. Kamu tak function langsung lah. Baik kamu berhenti aje lah bagi orang lain. Itu saya cakap. So memang kamu tak function. So kalau kamu kena tanya apa solution. And the thing about it is, semalam pun saya dah cakap, walaupun sebenarnya tidak sepatutnya orang-orang macam saya nak bagi solution, tapi saya bagi juga apa benda yang saya cakap. Saya cakap jangan naikkan macam ini sampai terus RM5.52. 52 sen ni diesel ini. So kita naik in staggered lah. Kita tengok, kita monitor the trend. Macam saya buat, orang kata, oh Syam Jalil kalau kamu jadi masuk ke kerajaan pun kamu akan buat benda sama. Tak. In fact, saya dah cakap 18 tahun dulu, 20 tahun dulu saya dah buat benda-benda ini. Pada ketika itu 2008, kesan daripada krisis dunia ni lebih teruk daripada sekarang. Kan orang dah bagi tahu dulu 147 US dollar per barrel minyak masa subprime crisis 2008 itu. Lepas itu ada perang ini, perang itu, krisis ini, krisis itu. Zaman Pak Lah minyak naik sampai 147 per barrel. Lepas itu masa zaman Najib, masa zaman Tok Najib sampai 120 US dollar per barrel Brent. Tak ada kita naikkan diesel sampai RM5.52. Sebab macam itu, pada ketika itu kita buat penyelesaian. Saya sendiri dah buat dah pada ketika itu. Sebab itu saya berani tegur kamu. Sebab itu saya cakap apa yang kamu buat ini semua merepek. So bila time cost kamu kira opportunity cost, kamu tak explain betul-betul. Lepas tu kamu suruh rakyat memahami. Saya sebagai rakyat sebagai bos kamu, macam mana kita nak memahami macam ini? Kamu explain, kamu sendiri pun mungkin tak faham. Anwar Ibrahim dengan orang-orang dalam kerajaan ini. Explain pun tak betul, tak pun kamu tak faham, kamu kena tipu je lah dengan entah konsultan mana kamu ini yang duduk goreng kamu ni. Oh tak boleh lah ini 3 bilion lah, 3 bilion. Kamu 3 bilion yang kamu punya opportunity cost pun kamu tak tahu datang daripada mana. Itu sebab saya cakap, apa yang kamu buat ini kamu tak tahu. Kalau kamu nak tanya orang Petronas, orang GLC, dia orang memanglah dia tengok company dia aja. Dia tengok dia punya balance sheet aja. Dia tengok dia punya untung rugi, dia tengok dia punya P&L ajalah, profit and loss. Itu biasalah. Saya dalam TNB dulu pun saya tahu. Bila dalam TNB, dalam GLC, dia bukan duty dia untuk orang kata tu fikirkan pasal kebajikan rakyat ini untuk the whole general economy. Itu that's not part of dia punya duty. Part of dia punya duty untuk jaga company dia, Petronas. Kamu tanya CEO Petronas, dia jaga balance sheet dia lah. Dia jaga profit and loss dia lah. Sebagai CEO Petronas, dia tak adalah pula dia, oh lama kita kena fikirlah kebajikan rakyat ni apa ke benda, macam mana kita nak bagi-bagi kebajikan rakyat. Itu that's not dia punya job duty. Kalau dia fikir macam itu, dia bukan sepatutnya jadi CEO Petronas ataupun orang Petronas itu. Dia kalau macam itu, dia jadi ahli politik lah, jadi menteri lah, macam itu. So siapa tugas untuk balance out ni, untuk tengok balik sama ada the numbers make sense untuk buat polisi, despite dia orang ni kata, oh gila opportunity cost tinggi lah. Siapa? Kamulah, menteri lah yang dipilih oleh rakyat. Dulu masa saya daripada TNB, saya pergi masuk unit perancangan ekonomi. Itu yang saya buat. Masa di TNB, saya tengok TNB lah, macam mana nak maximize keuntungan TNB. Tapi bila saya pergi EPU, saya dah tahu dah apa benda TNB buat. Saya kata, awak tak boleh kira macam ni lah. Sekarang ini memanglah saya nak TNB untung.
untuk shareholder awak untung. Tapi pada masa yang sama, apabila saya dalam kerajaan, saya kena tengok the whole picture of the economy untuk rakyat. Ini tugas kamu sebagai menteri. Tapi kalau kamu pun tak tahu apa benda yang kamu tengok, kamu percaya je konsultan ni cakap macam ni, orang daripada Petronas atau TMB atau JLC ni cakap macam ni, kamu pun tak faham ke apa ke benda, tak tahu kejadahnya, kamu pun percaya, kamu cakap okey lah, 3 bilion lah, naiklah RM5.52. So itu yang kamu tak function, tak kompeten. Itu yang ada seorang itu hari yang mantap ni cakap apa ni, pembangkang tak kompeten dan stupid. Actually bukan pembangkang yang tak kompeten dan stupid. Ini kamu menteri-menteri dalam kerajaan yang tak function, tak kompeten dan stupid. Benda ini pun kamu tak faham. Kamu faham tak? Ini yang saya nak cakap. Sebab itu saya cakap, bila kamu tak function macam ni, kamu tanya kita orang pula dah, apa solution. Padahal saya dah bagi tahu dah solution. And straightforward punya solution satu je, jangan buat macam ini. Tengok dululah macam mana kita nak orang kata orang kata sharekan keuntungan daripada kenaikan harga minyak ini. Bila harga minyak naik, saya dah cakap kita untung, share lah dengan rakyat. Ini tidak, kamu tamak. Bila harga minyak naik, kamu tak nak share dengan rakyat, kamu nak revenue itu, kamu kata keadaan kewangan kerajaan tertekan sebab kamu kata inilah defisit lah apalah. Kamu tahu tak defisit kamu tu sebab apa? Sebab kamu belanja lebih. Kamu nak cekau duit ini pasal apa? Pasal nak belanja lagi, pasal nak bagi projek lagi, pasal nak apa ni orang kata, nak spend lagi. Yang dia orang ni duk berebut mafia korporat ni, apa ke benda semua ni. Kamu tahu dia yang berebut apa? Berebut projek lah, yang bilion-bilion itu. Yang kes mafia korporat ni 2-3 bilion itu. Kamu ingat duit siapa itu? Duit yang projek dia dapat dari kerajaan, yang kamu orang dalam kerajaan spend lah ni. Bila nak spend 2-3 bilion ni, projek IT lah, projek ini 2-3 bilion ni, kamu nak cari duit dari mana? Kita orang yang kena bayar. Kita orang yang kena bayar. Bila kita tak setuju kamu buat macam ni, sampai belanja 70-80 bilion. Semalam saya dah cakap, projek IT pekejadah hanya 2-3 bilion. Projek apa ni, pembesaran airport Pulau Pinang 1 bilion, lepas tu 16 bilion MRT. Kalau tak ada duit, kamu cancel projek itu dululah. Bukan kata kita nak spend juga ni, tapi kena kurangkan subsidi, naikkan harga minyak supaya kamu dapat duit tu, kamu nak spend. Yang boros ni, kamu adalah kerajaan yang paling boros dalam sejarah. Kamu tahu tak? Kamu spend projek ni, tak ada kerajaan spend projek macam kamu dalam sejarah. Masa zaman kita dulu pun, kita spend 40-50 bilion untuk projek. Kamu spend untuk projek 70-80 bilion, 3 tahun 300 bilion. Kalau keadaan kewangan kerajaan ini tertekan, salah kamu lah, 3 tahun spend 300 bilion. Itu masalahnya. So sekarang saya dah cakap, kamu tak boleh berhutang, tapi kamu nak spend juga projek. Solution satu lagi saya bagi tahu kamu. Kalau kamu tak ada duit, kamu jangan orang kata potong subsidi pada rakyat ni, sebab ini akan mengakibatkan kos sara hidup semua naik, rakyat tertekan, apa ke benda semua ini. Solution pertama, kamu tengok balik perbelanjaan kamu. Kita dalam, apabila kita orang kata dalam keuangan family punya finance pun kita buat macam itu. Bila kita tak ada duit ataupun keadaan ekonomi tak menentu, kamu tak pasal-pasal potong allowance sekolah anak kamu. Kalau dah tak ada duit, benda itu dia panggil orang kata penny wise pound foolish. Kamu pula seksa anak kamu, tapi kamu pergi beli kereta baru. Kamu pergi beli, lepas tu buat projek IT barulah, nak upgrade kamu punya telefon lah, beli yang mahal-mahal ni. Tapi gaji kamu macam mana ni, kita punya keadaan kewangan ini, kamu potong dulu allowance anak kamu, tapi kamu pergi belanja ni besar-besar. So sebenarnya kalau rakyat kalau ekonomi tak berapa bagus, dia tengok perbelanjaan dulu. Apa benda perbelanjaan, janganlah belanja besar macam itu. So projek-projek apa yang kamu boleh tangguhkan dulu, kamu tangguhlah dulu. Yang kamu duk announce tu, Kota Madani 4 bilion, tangguh dulu. Projek-projek IT yang dia orang ni semua duk berebut, yang kata mafia korporat ni duk berebut IT, nak buat IC lah, apa ke benda lah, itu semua itu tangguh dulu. Projek MRT 16 bilion itu, yang dulu sepatutnya buat PFI, sekarang ini tiba-tiba pakai duit perbendaharaan, iaitu duit cukai dengan duit minyak. Tangguhkan dulu yang itu.
supaya kamu tidak membebankan rakyat dan naikkan diesel RM5.52. So bila kita punya perbelanjaan itu kita manage, lepas tu kadang kewangan pun kita okey, hutang kita boleh turunkan balik sebab kita tak belanja boros macam kamu. Pada masa yang sama, kita tak potong allowance anak-anak kita tak potong subsidi macam ni, ataupun kita tak naikkan harga minyak macam itu, barulah betul kamu jaga kebajikan rakyat. Ini kamu duk fikir macam mana nak belanja projek ni ke apa? Ini yang saya cakap. So selagi kamu tak bagi tahu dua perkara ni. Nombor satu, apa yang kamu nak, apa duit yang keuntungan yang kita dapat ni daripada minyak dengan gas akibat daripada krisis ini, berapa margin tu berapa? Dan kamu jangan cerita saya kepada saya pasal opportunity cost ni. Opportunity cost saya pun boleh cakap. Kamu nak saya cakap subsidi tak payah 3 bilion sebulan, tak payah 3 bilion setahun. 10 bilion setahun atau 10 bilion sebulan pun saya boleh kirakan opportunity cost subsidi. Ambil lah indeks lain. Tak payah ambil indeks mean of plat tu. Ambil indeks benda lain. Jangan ambil indeks di Singapura, pergi ambil indeks minyak dekat Jepun ke, dekat ini ke, ambil indeks minyak yang paling mahal lah. Tengok, kalau Singapura mahal, ambil Singapura. Kalau Henry Hub mahal, ambil Henry Hub. Kalau ini mahal, ambil yang itu mahal. Saya pun boleh kira, sebab itu bukan kos betul. Itu kos yang kamu sendiri buat ini untuk buat bayangan, ini opportunity cost kamu. Kamu faham? Kamu ingat saya tak tahu? Saya dalam itulah. Anwar, masa saya duk kira ke macam ni, saya tak tahu kamu kat mana. Dalam jail pun kali. So sebab itu saya nak cakap. So sekarang, kamu tak usah cerita pasal 3 bilion ni. Kamu tak faham macam mana dia kira. Itu opportunity cost. Entah kamu kena apa benda, kamu kena goreng je lah. That is opportunity cost. Dan opportunity cost ini pun bukan sebenarnya yang kamu boleh capture pun. Kalau kamu boleh betul capture itu lain lah. Tak semua opportunity cost yang kamu boleh capture, mean of plat. Benda-benda yang kamu ini bukan semua kamu boleh jual, sebab kita ada kontrak. Orang beli spot, ada kontrak, ada ini. Bukan semua tu kamu boleh jual on spot. Sebab dia bergantung kepada supply and demand. So tak payah nak manipulate dan tak payah nak goreng lah pasal opportunity cost ini. Sebab kalau kamu nak opportunity cost yang subsidi 10 bilion sebulan pun saya boleh tolong buat satu kira-kira formula untuk itu. So apa kos sebenar? Kamu tak bagi tahu. Kamu tak nak bagi tahu dan kamu kata rahsia kos sebenar. Tapi kamu kata kerajaan tertekan. Lepas tu kamu nak naik harga minyak, lepas tu kamu belanja projek macam ini. So solution saya, bagi tahu nombor satu, be transparent about it. Berapa kita untung daripada kita jual minyak. Second, tangguhkan dulu projek-projek yang tidak kata tidak kritikal ini. Orang Pulau Pinang boleh hidup lah, tak ada MRT kalau tangguh 5 tahun sekalipun. Saya tak rasa dia ada masalah, tak ada MRT 5 tahun pun. Lepas itu, Kementerian Dalam Negeri ke immigration ke custom, kalau projek sedia ada IT ni kamu tak upgrade, kamu tak spend lah 2-3 bilion ni for orang kata sehinggalah kita punya keadaan ekonomi okey, sehinggalah kita punya hutang akan turun balik. Saya ingat kita boleh je pakai sistem sedia ada ni. Tak payahlah kamu spend 2-3 bilion sampai duk mafia-mafia korporat ni semua dah berebut projek ni. Itu yang saya nak cakap. So itu solution saya. Dan kamu kepada orang-orang kerajaan ni, walanon ke, JKOM ke, Caplos ke, orang-orang yang ahli-ahli parlimen yang kalau kamu tanya lagi pembangkang pasal solution, kan, kamu pergi kamu pergi masuk dalam sungai, kan, lepas itu kamu tak payah keluar-keluar lah daripada sungai itu. Baik kamu terjun gaung je lah. Sebab kalau kamu tanya lagi pembangkang atau saya untuk solution, maksudnya kamu dah fail. Kamu tahu tak? Kita orang sebagai bos kamu, yang bayar gaji kamu, kita bayar kamu untuk cari solution. Kamu tanya kita pula solution. Maksudnya kamu tak function dan kamu fail. Itu maksudnya. Kamu tahu tak? Lepas tu apa lagi? Sebelum kita cerita mafia korporat ni. Ini tadi, saya pun nak dengar-dengar juga pasal saya duk cari-cari amdap mantap ni buat komen apa. Amdap mantap cakap apa. So saya dengar amdap mantap tak komen, sebab amdap mantap ni dia tak ada komen apa. Dia duk sibuk rumah bangsa dia je lah. Rumah bangsa dia untuk sokong DAP.
Dia duduk sibuk itu sebab dia duduk sibuk nak kuasa supaya orang semua masuk rumah bang sedap dia, supaya sama-samalah kita menyokong DAP ikut dia. Tak ada orang nak ikut kamu Amdap. Tadi pemimpin UMNO seorang lagi, Tan Sri Rais Yatim, sahabat saya pun dah kenal, dia kata tak ada masa, tak ada inilah dia nak masuk rumah bang sadap ni buat apa. Tak ada orang nak masuk, yang nak masuk KJ je dengan Syamuddin. Masuklah kamu, kita orang tak peduli pun. Itu pun kamu nak masuk pun dia kata kena bincang dulu pula. Tengok. Kata tak ada syarat. Ini kena masuk, kena bincang, kena masuk dalam syarat. Kalau tak ada syarat, masuk terus masuk je lah. Inilah ini Amdap ini dah tak ada orang nak masuk, dah ada orang 2-3 orang je nak masuk pun sombong lagi, nak kena buat mesyuarat lagi pula dah. Nak mesyuarat apa kalau kamu kata tak ada syarat? Tak payahlah mesyuarat, luluskan je lah terus. Dah KJ tu dah beria-ria nak masuk tu sampai habis semua dia menjilatnya. Kamu nampak Zahid dia jilat, Anwar dia jilat, sampai dia bantai apa ni yang kata pembangkang pula dah. Ni terpaksa lah. Dulu dia kata PAS kuat, sekarang dia kata pembangkang tak ada function pula dah. Nampak tak? So dia memang try hard sangat ni, berusaha keras, try hard sampai habis semua dia jilat. Itu pun kamu tak bagi dia masuk lagi. Apa ni? Bagilah orang itu. Kamu nak suruh dia menyembah kamu macam mana lagi? Aduh, KJ kau pergi jumpa Zahid ke, jumpa Khalid Nordin ke KJ, kau pergilah cium lutut ke, cium kaki ke apa, aku tak tahulah KJ. Macam mana lagi kau nak buat ni untuk supaya dia orang ni luluskan kau punya permohonan KJ. Tak apa, kau jilat lagi lah. Kau jilat lagi, lepas tu kau kutuk lagi pembangkang tak function. Mungkin dia nak suruh kau kutuk lagi pembangkang, cakap pembangkang tak function. Lepas tu baru dia luluskan lah KJ. Tak pun kau pergi jilat lagi Zahid KJ. Itu je lah saya nak cakap. Dia tak cakap banyak. So pasal harga minyak ke, pasal apa ke, yang cakap ada seorang ni menteri yang tak mantap ni. Menteri ke timbalan menteri dia ni, Mak Maslan. Dulu dia ni okey, tapi lepas jadi yang tak mantap dia tak tahulah apa jadi. So Ahmad Maslan menteri, timbalan menteri ke? Dia ni berapa kali dah jadi timbalan menteri, tak jadi menteri. Dia cakap macam ni. Dia cakap okeylah, to be fair, bagi dia kredit sikit lah, sebab menteri-menteri Amdap-mantap lain terus tak cakap langsung. Kurang-kurang Amdap-mantap yang ni cakap sikit lah. Dia kata untuk jangka masa pendek dan sederhana panjang dalam menangani masalah kenaikan harga petrol dan diesel, cadangan Syed ni boleh difikirkan. Okey, bear in mind, ini bukan Amdap-mantap biasa-biasa. Ini bukan Amdap-mantap ketua bahagian ke, ketua cawangan ke, Amdap-mantap Razlan ke, Arman ke, bukan. Ini Amdap-mantap level menteri kabinet ni. Amdap-mantap level menteri kabinet, dia cakap macam ni. So dia kata ada 7 dia punya ni. Dia kata banyakkan pengeluaran, jual dan guna kenderaan elektrik, kereta elektrik, motosikal elektrik dan bas elektrik. So dia kata keluarkan dan jual dan guna. Maksud dia suruh kita guna atau beli kereta elektrik lah, atau bas elektrik. Baik dia tak cakap lori elektrik. Mak Maslan kau ni. 2, hebatkan usaha kajian dan bina kilang biodiesel daripada kelapa sawit untuk kegunaan yang banyak. Nombor 3, beri insentif kepada carpooling, iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Nombor 4, galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada menggunakan kenderaan sendiri. Nombor 5, basikal adalah kaedah yang sihat untuk pergi ke tempat yang dekat. Nombor 6, cari laluan import dan ekspor minyak yang tidak melalui kawasan sensitif, kemungkinan berlaku perang. 7, terus tingkatkan berdagang dengan pelbagai negara yang boleh menguntungkan rakyat Malaysia. Mat, aku nak cakap sikit lah Mat, with all due respect to kau lah, sebab kau ni menteri atau timbalan menteri. Kau tulis ni macam karangan budak SRP tau, ataupun SPM, bukan SPM lah, budak SPM pun tak tulis macam ni lah Mak Maslan. Macam ada kertas soalan peperiksaan basic sekarang ni subjek dia bukan ekonomi rumah tangga, alam dan manusia ke apa, aku tak tahulah. Mak Maslan, apakah kesan, macam manakah kita ingin menangani masalah minyak? Inilah jawapan-jawapannya. Kalau kamu dekat sekolah pergi peperiksaan ataupun kamu refer ChatGPT ke apa ke benda jawatan skema, ini kamu jawapan dia kamu dapat.
ini bukan jawapan level yang kita expect daripada menteri, yang kita orang ni semua bayar gaji, Mak Maslan. Kalau nak macam ini, aku suruh anak aku je buat dengan kawan. Nanti kejap. Anak aku je buat dengan kawan-kawan dia form 3. Boleh dapat jawapan macam ini. Ini kalau level macam ini, level kabinet punya menteri atau timbalan menteri, ini membazir kita orang bayar gaji kau. Tahu tak? Lepas itu bukan benda ni, bukan ni banyakkan pengeluaran jual guna kenderaan elektrik. Engkau nak suruh kita orang beli kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik ni bukan murah, Mak Maslan. Kenderaan elektrik ni, beri kenderaan elektrik dah pula dah kita pula dah pendek sederhana ke panjang nak kena pergi beli EV pula dah. Untuk sebab apa? Oh, minyak naik. Dulu petrol masa petrol naik, diesel tak naik, okey orang pergi beli kenderaan diesel. Lepas tu kau orang semua ni pergi naikkan diesel. Terpaksalah orang jual diesel. Habis tu nanti apa? Kita nak kena beli EV. Esok bila LNG naik, harga gas naik, lepas tu kau orang semua naikkan pula charge electricity. Apa nak kena jual pula EV tu. So fikirlah kepala otak sikit, Mak Maslan. Aduh, lagi satu, nombor 2, hebatkan usaha kajian bina kilang biodiesel. This is another thing. You don't know what you talking about, Mak Maslan. Kita dah already ada biodiesel. Tahu tak? Ini dia kata apa? Usaha kajian kilang biodiesel. Kamu tahu tak? Kita punya diesel ni dah ada B10. Dulu rancangan nak naikkan B20, B30, tapi kita tak naikkan B20 dengan B30. Kenapa? Kita letak 10% aja biodiesel. Kau jangan cakap benda yang kau tak tahulah, Mak Maslan. B10, kenapa kita limit at 10%? Sebab untuk add biodiesel ni, palm oil kepada diesel, it cost money, dia lagi mahal. Kau tahu tak, Mak Maslan? Sebab dia ada satu peringkat tu, dia panggil apa benda tu? Siapa yang tahu? Saya pun dah lupa dah benda ni. Apa dia punya, ada satu proses tu lah untuk masukkan palm oil kepada diesel. So dia akan increase the base price of diesel. Engkau tambah lagi, kamu tambah lagi biodiesel dalam diesel, harga diesel akan jadi lagi naik. Do you know that, Mak Maslan? So ini kau punya cadangan, yang kau ambil daripada mana aku pun tak tahu. Nombor 3, lepas tu petrol, kita tak taruh palm oil ni. Sebab nombor 1, kos dia mahal. Kau taruh palm oil ini, kita buat itu sebagai polisi. Sebab apa? Konon nak support kita punya palm oil price, ataupun untuk hijau lah. Tak nak pakai fossil fuel, nak pakai yang renewable lah kononnya. So tapi kos dia tinggi. So ini tidak menyelesaikan masalah kenaikan harga minyak. In fact, ini akan membuatkan dia lagi teruk, Mak Maslan. Tahu tak? Petrol kita tak taruh. Walaupun dekat Thailand adalah E10, E20, kita tak taruh. Kita ada B10 sekarang ni. Dulu ada cadangan nak buat B20 untuk diesel pun kita tak buat sebab kos dia tinggi. Lagi, nombor 3, beri insentif kepada carpooling, iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Ini berapa puluh tahun dulu kita dah cuba dah. Ingat tak? Ini bukan sekadar pasal harga minyak. Ini sebab dulu traffic jam lah, apalah. Ini berapa puluh tahun punya polisi kamu ciplak ini. Kita dah cuba benda ni, tapi dia ada kekangan nak buat carpooling. Lepas itu ada macam-macam masalah yang dekat situ. Itu saya tak payah tak payah ceritalah. Kamu tengoklah sendiri kenapa polisi ni berpuluh-puluh tahun dia gagal. Kenapa orang masih nak beli kereta sendiri juga. Kecuali kamu nak paksa orang suruh buat carpooling. Nombor 3 ni. Lepas tu, galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada menggunakan kenderaan sendiri. Okeylah, ini yang aku cakap. Saya cakap, ini SRP punya jawapan itu. Memanglah, tiap-tiap tahun kita boleh cakap macam itu, guna pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Nombor 1, pengangkutan awam ni, siapa yang bertanggungjawab nak kerja, nak sediakan infrastruktur pengangkutan awam ini? Untuk, ease off traffic jam lah, apalah. Kerajaan lah membuat polisi. So kamu tak boleh naikkan harga minyak tiba-tiba RM5.52, tiba-tiba esok ataupun kamu kata jangka masa panjang sederhana lah, kamu kata pergilah galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada sendiri. Kamu tahu tak kenapa pengangkutan awam dekat ni? Kamu ni kerja di Kementerian JKR, takkan kamu tak faham? Kita ni bukan macam Singapura.
bukan macam negara maju yang lain. Serta negara maju, dia ada pemusatan di bandar-bandar. Depan rumah dia itu kan ada, dia boleh jalan sikit, lepas tu pergi tempat pengangkutan awam, train. Lepas tu train tu berhenti, lepas tu dia jalan pergi tempat kerja. Kita masalah kita dengan pengangkutan awam, satu, pengangkutan awam kita tak mature lagi. Second, there is mismatch between lokasi stesen dekat dengan rumah dengan lokasi stesen dekat dengan tempat kerja. Ada orang rumah dia dekat dengan lokasi pengangkutan awam, sama ada bas ke ataupun train ke apa di bandar-bandar ini, tetapi jauh dengan tempat kerja dia. Ada orang lokasi stesen pengangkutan awam ni dekat dengan tempat kerja, tetapi rumah dia jauh daripada stesen dia nak pergi itu. So selagi kita kerajaan ataupun infrastruktur pengangkutan kita tak address this mismatch ni, selagi itulah orang beli kereta dengan orang beli motor. So kamu cerita apa ini? Kamu kata, naikkan harga minyak, okey, dalam jangka masa pendek, sederhana, panjang tu panjang bila? Orang duk cerita sekarang, kamu nak cerita apa 10-20 tahun, kamu pun tak buat kerja untuk address the mismatch. Kamu duk cerita nak pakai pengangkutan awam. Ini orang nak cerita RM5.52 kamu naikkan dalam tempoh 2 minggu ini. Aduh. Nombor 5, ini satu lagi, basikal. Basikal ala kadar sihat untuk ke tempat yang dekat. Mak Maslan, kalau orang boleh buat apa yang dia nak buat pakai basikal, dia tak beli motor dengan beli kereta. Basikal ni, beli basikal tak payah bayar minyak, kayuh ajalah. Itu kamu tak payah hajar orang. Kenapa orang beli motor dengan beli kereta? Sebab basikal dia tak boleh pakai lah. Sebab apa? Walaupun kawasan tu dekat, kamu nak pergi kedai, nak angkat, katakan nak beli telur, nak beli beras, nak beli apa ke benda ke semua. Lepas itu kadang-kadang orang tua nak kayuh basikal, kamu nak suruh orang nak kayuh basikal apa benda semua tu. Katakan kita nak pergi kedai, kita nak pergi situ, kita nak pergi nak pergi hantar anak sekolah. Bolehkah kamu bawa basikal? Orang ada 2-3 orang anak. Lepas itu dia nak hantar sekolah anak dia, walaupun sekolah tu tak sampai 10 km, perlukan kereta, perlukan motor. Kalau dia boleh pakai basikal, dia dah beli dah basikal. Orang yang pakai basikal dekat sini macam kamu punya basikal itu bukan keperluan. Yang kamu beli, kamu tunjuk gambar basikal kamu tu kan. Kamu pun naik kereta pergi kerja. Yang kamu beli basikal itu it's not necessity. Itu adalah kamu punya want aja. Kadang-kadang kamu pasal kamu nak beriadah, kamu beli basikal yang mahal-mahal ini. Kamu nak suruh kita orang ini letak motor dekat ini, letak kereta dekat ini, pergi beli basikal pula dah. Lepas tu nak hantar 2 orang anak sekolah, nak pergi kedai, semua pakai naik basikal yang kamu beli itu. Pakailah otak sikit. Kalau orang boleh buat fungsi ekonomik dia pakai basikal, dah lama dah dia pakai basikal. Kamu tahu tak, adalah kekangan yang memerlukan dia pakai motor. Sebab kadang-kadang dia nak hantar anak dia sekolah, dia pakai motor. Lepas itu dia nak pergi KL ke apa, dia pakai motor yang sama juga. Ini sekarang kamu nak kata apa? Kalau nak pergi kedai depan, pergi beli basikal, pergi pakai basikal. Nak pergi KL, pergi pakai motor. Masuk akal ke tak masuk akal itu? Ini yang saya cakap. Kadang-kadang bila kamu fikir ni, jangan fikir pakai kaki, pakai kepala otak lah sikit. Lepas tu nombor 6, cari laluan import ekspor minyak yang tidak melalui kawasan sensitif dan kemungkinan berlaku. Ini saya malah nak cakap lah hari ni. Maksudnya you don't know what you talking about lah, mantap. Kita bukan boleh pilih-pilih daripada mana kapal minyak kita nak lalu. Kamu ingat, Selat Hormuz blok lah, macam itu kita boleh pilih lah, ambil minyak daripada sini lah. Dia bukan macam itu, Mak Maslan. Sebab telaga-telaga minyak ni ada lokasi-lokasi dia. Sebab itu harga jadi naik. Sebab bila Selat Hormuz tu blok, kita kena ambil juga dekat situ, daripada situ. Ini kamu nak cari laluan import minyak yang tidak melalui kawasan sensitif, kemudian berlaku ini. Kamu ingat ini macam kamu pergi beli telur ke dekat Speedmart atau 7-Eleven. Kat sini roadblock lah, kita pergi kawasan lain. Macam itu ke, Mak Maslan? Aduh. Terus tingkatkan berdagang dengan progres segera yang boleh menguntungkan rakyat Malaysia. Ini jawapan budak SRP. Okey. Itu saya nak cakap pasal pada dia ni pun inilah. Sebab dia seorang aja yang buat kenyataan ini. So saya take it dia represent the whole of Amdab Mantap lah. So ini yang Amdab Mantap keluarkan. So kamu nampak tak kenapa orang tak nak masuk Amdab Mantap? Sebab kamu macam ini lah. Kamu ni semua gila kuasa je. Nak suruh orang sokong kamu supaya kamu dapat jawatan, dapat kuasa.
Lepas itu kamu tak function, and then solusi kamu bagi macam ini. So sebab itu orang tak nak masuk rumah amdap mantap, rumah bangsa amdap mantap, bangsa adab ni, sebab kamu buat kerja macam ini. Kita orang bos kamu, kalau saya jadi bos kamu, saya tengok kamu buat kerja macam ni, esok saya suruh kamu berhenti je lah. Kamu dengan Anwar Ibrahim, dengan bos-bos kamu semua itu membazir, tak function aja. Kamu tahu tak? Okey tuan-tuan, sekarang dah pukul 10. Kita cerita pasal mafia korporat pula dah. Saya bukan mafia korporat ni, saya nak sentuh sikit pasal ni sebab saya tengok Rafizi ni seorang-seorang bawa cerita ni tuan-tuan. Rafizi ni saya bukan gemar sangat dia ni sebab dia ni pun ada banyak juga dia hutang dengan saya. Dia ni selalu juga ngutuk-ngutuk kita dulu kan. So saya bukanlah gemar dia sangat, tetapi pada hal ini saya tengok dia seorang-seorang, saya kesian pula dah kepada itulah, nak kesian ke tidak pada si Rafizi ni. Tapi isu yang dia bawa ni pada saya adalah satu isu yang kita kena lihat betul-betul lah. So bila dia kena seorang-seorang ini, okey lah PG, kali ni je lah aku tolong kau PG sebab apa ni, benda ini adalah isu penting. Dia seorang-seorang, so dia bawa, dia cerita pasal mafia korporat ni. Dan dia cakap semalam dia buat, saya tengok video dia tu lah, dan dia bagi juga kronologi kronologi berapa muka surat, 40 muka surat. So saya pun dah baca kronologi ni, dan beberapa perkara yang dia cakap je lah. Dan saya nampak benda ini nombor satu, last Rafizi yang kata, kamu seorang-seorang bawa cerita ni, tak apalah, apa yang kita boleh bantu, kita bantulah Rafizi. Bukan pasal saya suka kamu, tapi sebab saya pun tak suka benda-benda korporat mafia ni lah, benda-benda sakau-sakau duit ni semua saya tak suka. So because of that, okay, saya komen jugalah. Dan semalam Rafizi cerita pasal benda inilah. So mula-mula dia kata ada orang duk cerita pasal Mr. R dengan MPPKR tu dan so lepas baca ni, lepas saya tengok ini, so apa yang daripada keterangan Rafizi ni dengan keterangan Victor Chin dalam dia punya kronologi ni, so sekarang jelas bahawa Mr. R dengan MPPKR ni bukanlah orang yang sama. Bukan orang yang sama. So itu saya setuju. Ini daripada saya baca ni tadi 40 muka surat, dengan saya nampak apa benda Rafizi cakap ni, so itu saya bersetuju. Mr. R tu bukannya MPPKR tu. So kita interested, MPPKR ni dia macam orang tengah lah. Dan lepas update ni, saya nak update sikit. Semalam kita bincang, kita kata pasal 9.5 juta ni kan, yang untuk settlekan tekanan daripada penguat kuasa ni yang didakwa ni. Dia tuduh cerita ni, Victor Chin ni mendakwa bahawa dia dengan kawan-kawan dia ditekan oleh penguatkuasa kerajaan, membekukan akaun dan sebagainya. So untuk settlekan kes tu lah. So mereka kan tengah kena tekan ni, banyak akaun kena beku. So nak settlekan kes tu, Mr. R ni kata kalau nak settle bayar, dan lepas itu 9.5 juta. So dalam dekat sini ada update yang minta 9.5 juta itu, kalau berdasarkan benda bukan Mr. R ni. Bukan Mr. R tu dia minta benda lain. Kalau ikut apa Victor Chin keluarkan ini melalui usul pendedahan Rafizi semalam, Rafizi, kau banyak hutang aku, tapi kali ni okeylah, aku bantu kau sikit lah Rafizi. Tapi kau kena ingat tu 18 Oktober 2025, apa yang dia kata sini, dia kata a PKR MP whom Victor approached asked Victor to arrange 10 million in cash
promising that he would resolve Victor's problem by speaking to the corporate mafia gang. So itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia apa dia? Dia kata PKR MP, ahli parlimen PKR ni sendiri yang whom Victor approach, yang Victor Chin yang lari ni pergi berjumpa ataupun approach tu maksud jumpa ke melalui telefon ke apa ke, itu dia Victor ni kena cakap lah kan. Ask Victor, minta daripada Victor ini untuk arrangekan 10 juta dalam cash, promising that he would resolve Victor's problem, dan dia berjanji untuk menyelesaikan masalah Victor ni dengan bercakap dengan corporate mafia gang. So ini yang Victor Chin cakap, yang Rafizi cakap juga semalam. So maksudnya apa? Maksudnya bukan Mr. R tu yang minta. Mr. R ni dua orang yang berbeza. So Mr. R dengan MPPKR ni dua orang yang berbeza. So yang 10 juta itu, kalau ikut yang ini, maksudnya MPPKR tu yang minta. Sebab semalam ada orang tanya saya, saya kata okey, kalau Mr. R minta, bukan MPPKR tu yang minta, so maksudnya MPPKR tu tak salah lah, sebab bukan dia yang minta. So sekarang, bila orang tanya macam tu, saya pun baca balik dan saya tengok balik Rafizi punya video tu, saya kata okey, bukan Mr. R tu yang minta, ini Mr. R tu minta benda lain. Kejap lagi kita tengok dalam ni apa benda yang Mr. R tu minta. So yang minta adalah MPPKR itu. So MPPKR ni siapa dia? Okey. So ini yang menjadi isu sekarang ni, sebab MPPKR ni could be anybody. Sebab dia bukan Mr. R. So the teori yang kata MPPKR ni bermula daripada R, Ramanan, Roziah dengan Rafizi, itu dah jadi tak betul dah tu. So MPPKR ni could be anybody. So siapa MPPKR ini? Yang melenting tak pasal-pasal buat PC, okeylah orang itulah. Tiba-tiba Ramanan buat PC, dia kata bukan dia. Tak ada orang tanya pun, dia buat PC lah. Itu Ramanan kata bukan dia. Rafizi pun kata bukan dia. Roziah pula walaupun R. So sekarang kita tahu MPPKR ni bukan Mr. R. Mr. R tu orang lain. Yang minta 10 juta ni adalah MPPKR, bukan Mr. R. So sekarang ni Victor Chin kata, kalau 10 juta atau 9.5 juta itu tidak dipulangkan, maka 30 hari bulan ini, hari ini bulan 28, so 30 hari bulan ni hari Senin, dia akan dedahkan siapa MPPKR ini. Okey, itu cerita dia. So sekarang ini MPPKR ini apa dia boleh buat sebelum 30 hari bulan? Kalau dia tak nak nama dia didedahkan, dia bayarlah balik. So sebab itu semalam saya tengok satu video itu lalu dekat saya punya ini FYP. Masa itu Rafizi kata dia terima satu mesej. Dia kata dia dengar berita terbaru MPPKR ini dah bagi balik dah duit itu. So bila MPPKR ni dah bagi balik duit itu, so 30 hari bulan ni macam mana Victor Chin? Kamu nak bagi tahu ke tidak? So bila benda ini berlaku, itu yang hari ini kita tengok banyak pemimpin-pemimpin PKR ataupun budak-budak PKR ini, termasuklah tadi Sekpol kepada Anwar Ibrahim ni, budak entah siapa budak ni, Sekpol Anwar Ibrahim ni, dia kata dia kata namakanlah siapa MPPKR itu. So saya ingat PG Rafizi, kalau kau namakan MPPKR itu, maka dia orang akan kenakan kau lah Rafizi. Sebab then without Victor Chin punya statement ataupun Victor Chin punya affidavit atau pengakuan, kata dia dah deal dengan Victor Chin ini, kata Victor Chin ni dia dah dapat balik duit 9.5 juta dah tu. Lepas tu dia pula pun dah tak mengaku dah pula dah tu cerita lain pula dah.
Lepas itu engkau pula Rafizi, engkau cakap sipulan-sipulan ni Mr. R, ni MPPKR. So bila kau cakap macam itu, maka orang itu dah jadi identifiable. PG, engkau tak reti sangat undang-undang, aku dah cakap banyak kali. So sekarang ni aku bagi tahu engkau pasal undang-undang. Sikit. Saya tahu engkau pun dah banyak kali naik turun mahkamah PG pasal kes ni. Saya pun dah banyak kali naik turun mahkamah. Saya tak pernah kalah kes mahkamah defamation, saya tak pernah kalah tuan-tuan. So bukan saya nak banggalah ataupun belagak ke apa, bukan. Maksud apa yang saya cuba bagi tahu, saya tak pernah kalah kes defamation. Satu, saya tak pernah fitnah orang. Kalau orang fitnah saya lawan, saya kalahkan orang itulah. So the fact that saya bagi tahu, kenapa saya bagi tahu saya tak pernah kalah defamation case ni, sebab saya tahu sedikit banyak lah selok belok dia. So saya belajar benda ni, saya pun ada ijazah undang-undang dan saya pun dah biasa naik turun mahkamah. So PG, engkau pun dah biasa naik turun mahkamah, tapi engkau bukan lawyer, kau tak ada ijazah undang-undang. So aku bagi tahu kamu ni, Rafizi, kalau Victor Chin tu dah deal dengan diorang ni, dan Victor Chin tu pula tiba-tiba dah settle pula dengan diorang ni, if you mention the name ni, orang itu akan jadi identifiable, dia akan saman kamu. So nanti I think you know this. So ini aku tak payah bagi tahu kamu Rafizi, tapi kamu tahu benda ini. So kita, where are we at right now? So where are we at right now? So cerita ni last akan jadi NFA je lah. So siapa MPPK tak tahu. Victor Chin ni pula pun mungkin dah settle ke apa ke benda pun kita tak tahu. Tiba-tiba jadi NFA. Kita suruh pihak berkuasa siasat pun, pihak berkuasa, tuan-tuan boleh buat apa andaian sendirilah. Tiba-tiba tak jadi apalah. So kecuali Victor Chin ni bagi tahu jugalah 30 hari bulan ni, Victor Chin, kamu bagi tahulah siapa MPPKR tu. So bila dia identify siapa MPPKR tu, maka rakyat boleh buat laporan polis. Terutama kalau MPPKR itu ada jawatan dalam kerajaan. Sebab walaupun Victor Chin ni cakap, dia kata duit itu bukan rasuah, tetapi duit itu adalah orang kata fee ataupun yuran perkhidmatan. Victor Chin, dia kata yuran perkhidmatan. Kau ni pun lawak juga Victor Chin. So kalau ikut akta SPRM, kalau kamu bagi duit itu untuk assert supaya orang itu yang ada jawatan dalam kerajaan, untuk assert dia punya influence, dia punya pengaruh, menggunakan jawatan dia dalam kerajaan, maka itu adalah rasuah. So dua-dua Victor Chin dengan orang itu pun boleh kena. Cuma orang kata itulah dia. So Victor Chin kena cakap lah. So Victor Chin nak cakap benda itu bukan rasuah sebab dia tak nak kena, sebab pemberi pun boleh kena. Tapi tengoklah macam mana kita deal dengan Victor Chin, sebab yang tengok apa yang public interest ni pada MPPKR ini. So the MPPKR tu need to be identified first. Itu satu. Dan kalau dia dah bayar balik, Victor Chin pun tak bagi tahu apa-apa. Dan Victor Chin ni pun tak function jugalah. Dia pun tak function, dia dah settle macam itu. Tunggu dia balik lah. Kalau tukar kerajaan lah kali, bila tukar kerajaan esok, lepas PRU lah banyak benda kita boleh tahu lah. Benda-benda yang NFA ni mungkin kita nak tahu juga pasal dia public interest, melibatkan dana awam ini, kita siasat balik dan sebagainya. Okay, satu lagi with regard to the transfer of share. Now the transfer of share ni, kalau ikut Rafizi punya keterangan semalam, dia kata the transfer of share is not free pada harga yang ditetapkan oleh korporat mafia ini. So dekat sini tak terang dijelaskan, tetapi maksudnya saya tak tahu, mungkin underprice lah. So ada untung lah orang yang disuruh transfer share tu. Now macam mana dia melibatkan Mr. R ni? So Mr. R ini suruh Victor Chin ni, kalau ikut sini lah, suruh sipulan-sipulan ni, Victor indicate full compliance. Continue. Victor said, I have given everything and you all still want to kill me.
And then Mr. R kata, so total shares passed to boss is 421 million. So dalam ni tak cakap boss tu siapa, and dia pun tak cakap Mr. R tu siapa. Now Rafizi ada buat keterangan, dia kata berdasarkan andaian ataupun berdasarkan dia punya apa ni orang kata deduction ke deduction dia lah, Mr. R tu sipolan-sipolan ini, ada nama dia lah yang dia mention cuma untuk dapat tahu siapa Mr. R ni sebenarnya, maka ini yang perlu kita buat kepastian lah. Rafizi cakap ini sipolan-sipolan ni, so orang ini Mr. R ini yang dia sebut nama itu tak ada buat PC, tak ada buat kenyataan lagi so apa yang Mr. R ni boleh buat, mungkin dia boleh senyap aja ataupun dia boleh deny lah. Dia macam Ramanan itu lah, dia kata mana ada, bukan dia, Mr. R tu bukan dia. So yang nama yang Rafizi sebut tu pun akan cakap bukan aku juga ini, apa benda yang Rafizi cakap ini mungkin keterangan daripada Victor Chin. Lepas itu Victor Chin pula pun dah dapat settle duit dia, mungkin bengkali 9.5 juta bengkali dah dapat. Dia pun dah happy, dia pun cakap tak adalah, saya tersilap lah, saya lupa lah benda ni lah, Mr. R tu entah siapa, saya tak kenal dah pula. So last Rafizi lah tinggal seorang so sebab itu Rafizi, kamu nak suruh siasat pihak berkuasa siasat benda ini, I don't think they are with you, Rafizi. So kalau kita nak tahu benda yang betul, maka kita kena tukar kajian, saya rasa. Sebab benda ni kita takkan tahu dengan kajian yang sedia ada ini. I don't think so. So as long as kajian ini di bawah PH Amdab ini, I don't think we'll get to the bottom of this thing, Rafizi. I think you already know this thing. So saya pun dah play out benda ini macam mana kan, sebab ini bergantung kepada dia ni punya cakap. And then dia boleh pusing cerita dia ni, Victor ni. Dan orang yang semua dimension ni, yang Rafizi cakap dia ni lah, orang tu tak mengaku. Dia cakap Mr. R ni orang tu lah, kita pun tak tahu siapa ni, orang ni pun boleh tak mengaku. And one way untuk kita tahu adalah kena ada siasatan. Tapi kebarangkalian untuk benda ini dia akan buat siasatan yang mendalam, saya tak nampak di bawah kajian yang sedia ada. So but I want to know, I want to get to the bottom of this thing lah, sebab saya tak nak negara ni dikawal oleh korporat mafia ni. So saya akan continue monitor perkara ini, dan kamu pun PJ, kamu bersabarlah. With this thing, apa ni yang kata, I'm with you with this thing. Walaupun aku tak berapa suka kau PJ, tapi with this thing we have to get to the bottom of this thing. Sebab kita kena bersihkan negara ni. Kamu mentadbir kamu tak boleh, saya dah cakap PJ. Kamu kalau mentadbir buat polisi ekonomi, kamu ke laut lah. Kamu tak faham lah. Ini nasib baik ada isu korporat mafia ni. Kalau tidak, teruk kamu kena bantai pasal isu minyak ni PJ. Orang panggil formula ni kan. Tapi pasal ada isu korporat mafia ni, kamu duk bawa isu ini, kamu tak payah jawab lah pasal isu minyak itu. Kalau tidak, teruk kamu kena bantai. So kamu buat polisi ke, buat pentadbiran ke, nak jadi menteri ke, itu bukan kamu punya cup of tea. Tetapi on this thing we are on the same page. So saya pun want to get to the bottom of this thing, because I don't like where this thing is going. So cuma apa yang saya pandang adalah to get to the bottom of this thing, I don't think it will happen with the current government dengan kajian sedia ada. So kita kena tukar kajian, lepas tu barulah kita boleh selesaikan masalah ini. Tahu apa ni, the truth lah. Itu yang saya nak cakap. Okey, sekarang dah pukul dah sejam saya ingat. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Kalau saya lupa. Okey. Apa? Okey, tukar kajian, betul. Lagi? Formula. Okey. Alright, lagi. Ramli Awang baru masuk watching. Tukar kajian, kita akan tahu kebenaran. So banyak benda-benda yang disorok di apa ni yang kita tak nampak ke NFA ke. Saya ingat bila tukar kajian nanti
baru kita tahulah kebenarannya. Dan bila kita tukar kerajaan, sebab tu saya nak PAS memerintah negara ni jadi Perdana Menteri. Sebab semalam pun saya ada bincang dengan orang PAS. Saya kata kenapa, salah satu sebab pasal benda ni lah. Sebab kalau parti-parti lain yang ada dia punya network dengan tycoon-tycoon, tauke-tauke, network of businesses dan sakau menyakau projek ni, yang dia orang duk bergaduh-gaduh pasal ni, pasal projek lah ni, pasal saham projek lah ni. So negara ni tidak akan dipecahkan daripada the circle of money politics. Ini banyak kali saya dah cerita kan. So in order for us to break the political punya kita punya negara punya circle of corruption ini, yang mana negara ni dikontrol oleh tangan-tangan gaib, tycoon-tycoon, bayar ahli politik buat dasar to serve dia punya tycoon punya master. Dia bukan kisah pada rakyat pun. Dan bila pilihan raya esok, dia ambil sakau duit itu, pergi tabur duit untuk menang pilihan raya. Bila menang pilihan raya esok, bagi pula projek pada tycoon. Itulah circle of rasuah itu yang berlaku itu. If we want to break the circle of rasuah ini, kita kena tukar kerajaan, kita kena buat akta pendanaan politik. Macam mana kita nak buat akta pendanaan politik, dan kita nak break the circle, kita kena letak orang yang kebarangkalian dia paling besar untuk menolak perkara-perkara ini. Sebab itu saya memilih untuk perjuangkan PAS dan Perdana Menteri PAS. Sebab kalau parti-parti lain, PKR ke, DAP ke, Amdak Mantap ke, kan, orang-orang lain, saya tak nampak mereka akan break this cycle of corruption ini. PAS, macam saya cakap, kalau PAS jadi Perdana Menteri, tycoon-tycoon mafia korporat ni nak telefon pun tak, dia nak telefon siapa dia pun takut. Dan orang PAS ni ulama ataupun orang-orang dalam PAS ni, at least kurang-kurangnya dia takut kepada Tuhan. Dia takut nak ambil rasuah ni. Kalau dia ambil rasuah, orang tahu habis dia kena. So dia takut pada akhirat, dia takut pada Tuhan. So dia nak ambil rasuah pun dia nak kau tahu kepada tauke-tauke dan tycoon-tycoon ini pun, orang kata dia segan-segan atau dia tak nak lah. So ini yang kita kena buat. It's about time lah tuan-tuan. Kalau tidak, orang ini masuk, tycoon yang sama akan telefon dia. Tycoon ni semua parti lah, mungkin dia ada orang dia. Tycoon yang ni, tycoon ni, semua orang dalam parti-parti mana pun dia ada connection dia lah. So kecuali mungkin yang paling kurang sekali dia ada connection mungkin dengan PAS lah kot. So sebab itu PAS saya cakap kepada orang bukan Melayu pun, kalau orang bukan Melayu, orang Cina dengan orang India dan orang Iban, orang Kadazan, orang Borneo, Bumiputera atau bukan Bumiputera, kalau kamu tak suka rasuah, kan, kamu bagi peluang kepada PAS. Sebab apa yang kata, naratif yang kata PAS tak boleh lah sebab dia parti berasaskan agama. Apa bezanya itu dengan dulu kamu sokong MCA, MIC dengan UMNO? UMNO tu parti berasaskan kaum. MCA dulu, masa BN kuat 2/3 tu kan, kamu orang sokong parti yang berasaskan kaum. So ini parti yang berasaskan agama. So ideologically and morally dia tak ada beza dekat situ. Tapi berasaskan kaum dan berasaskan agama, dua-dua is ideological base. Dan satu ethnic base, satu religious base. Agama, parti berasaskan agama ni dia lebih baik lah sebab dia takut pada akhirat, takut pada Tuhan. Dan bila kamu undi dulu parti-parti ini, sebab kamu tak nak rasuah dan kamu tolak mereka dulu juga pun pasal rasuah. So sekarang sekali lagi saya nak cakap, kalau kamu nak tolak rasuah, tolak circle of konflik mafia ni apa semua ni, bagi peluang kepada PAS memerintah. Bab-bab polisi itu kamu jangan risaulah. Orang duk main-mainkan yang kata naratif kata PAS ni tak erti merintah lah, tak ada profesional lah, tak ada ini. PAS ada teknokrat, ada orang pandai-pandai dekat situ. Saya walaupun saya bukan ahli PAS, tapi kalau PAS memerintah, saya sendiri akan tolong mereka. Dengan pengalaman yang saya dah ada pasal minyak ke, pasal revenue ke, pasal ini ke, pasal polisi ke,
Semua dalam kepala saya je. Saya tak payah nak ni, sebab tu saya cakap pada Anwar Ibrahim, kamu nak debat dengan saya pasal harga minyak anytime, sekarang pun boleh. All we need in this country is a good man to lead. It's a good man to be prime minister. Kalau a good man become prime minister and lead seorang-orang teknokrat ke apa, boleh memberikan sokongan kepada mereka. In fact, dalam kerajaan tu 1.6 juta tu orang jadi KSU, KSN, apa benda semua tu, dia orang ni teknokrat lah. Dia orang biasa dalam pembuatan dasar dan polisi, tetapi dia ikut menteri, dia ikut Perdana Menteri. Kalau menteri dengan Perdana Menteri itu membuat keputusan-keputusan hala tuju yang tak betul, dia terpaksa ikut. So that's why what it takes is one good person, one good man yang kita boleh percayai untuk lead this country. Yang teknokrat ni semua boleh support, 1.6 million penjawat awam boleh support. Dan tak semua penjawat awam ini rasuah. Segelintir je yang rasuah lah, mafia korporat lah, apa benda lah. Ini segelintir je. Sebab apa juga, dia orang tengok kalau ahli politik, kalau menteri, kalau Perdana Menteri ke, kalau dia punya bos-bos political master dia ni kaki rembat, kaki sakau, dia orang pun tak segan silu lah rembat juga. Tapi kalau ada orang yang dia tahu ni orang ni jujur, tak ambil rasuah, orang ni lurus, dia orang pun takut. So nak bersihkan agensi kerajaan, nak bersihkan penguatkuasaan, nak bersihkan negara ini, kita perlukan seorang yang kita boleh percaya. Sekarang negara ini masalahnya kita ada trust deficit. Kita ada seorang Perdana Menteri yang kita tahu dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu kata turun harga minyak, sekali dia naikkan harga minyak macam ni. Dulu janji manifesto, sekali tak tukar manifesto. So we have a leader ataupun pemimpin negara kita yang trust deficit dia ke langit, trust deficit dia. Faham tak? So we cannot have that. Lepas tu sekarang ni pun agensi-agensi penguatkuasaan kita pun ada trust deficit juga. Orang tak percaya. Orang tengok, alamak, macam mana aku nak report kepada agensi penguatkuasaan ni? Kalau aku report nanti aku pula kena tangkap. Tak pasal-pasal. Kalau aku report, dia pula dah bukan nak menyiasat orang itu, kita pula dah kena siasat. Tak pasal-pasal. Sebab apa? Mungkin kita tak percaya, dia ni pun 2 kali 5 pula dah. So this is the issue dengan negara ini sekarang, the trust deficit. Orang tak percaya kepada pemimpin kita yang memegang kuasa dan memegang duit kita ini. That's the trust deficit. So bila orang tak percaya, dia nak bagi nasihat yang betul pun, ataupun feedback atau input yang betul pun, dia malas. Dia kata, buat apa saya dalam kerajaan dulu, saya tahulah. Kalau kita nampak kita punya bos tu korup, alamak, kita pun fikir, kan kalau kita bagi tahu benda ini nanti kan lepas itu nanti kan backfire pula pada kita ke macam ni. We always have that kind of doubt. Tapi kadang-kadang last kita bagi tahu juga. Tapi bila kita bagi tahu juga, tu kita punya own peril lah. Kalau kita dah nampak sangat, kita bagi tahu juga. But tu kita punya own peril. Tapi kalau kita nak remove that doubt, we have to pick the right person lah. So kalau kita nak tahu benda-benda ini kepada Rafizi ke apa, betul lah kita memanglah, aku memang tak suka kamu Rafizi, tapi ada satu benda ini yang kita boleh bawa, iaitu benda-benda macam ini kita kena tolak lah. Dan kepada orang-orang muda, kamu pun tahu keadaan negara ni macam mana. Kepada orang yang terlampau lama sangat dalam sistem itu, kadang-kadang kita nak bersihkan sistem ini. Itu pasal kadang-kadang budak-budak amdap mantap ni kan, dia kata, dia duduk dalam kilang inilah, kilang itulah, kilang pemuda lah, kilang itu. I think that is the problem, because you're too long in the system, and the system is corrupt, you also become corrupt. So sometimes kita kena cari orang yang luar daripada sistem itu untuk betulkan balik. It's outside the corrupt punya sistem. Kalau kamu ambil orang daripada kilang corrupt yang sama, kamu akan dapat orang yang corrupt lah balik. Sebab itu yang sistem kilang yang melahirkan orang yang daripada dulu yang kamu tak suka itu. Kamu tak suka amdap, kamu kata amdap ni corrupt. Kilang dia kilang yang sama, kamu nak pilih amdap mantap ni lagi buat apa? So pilih orang yang bukan daripada dalam sistem itu. Jangan nak pilih yang sama sistem dia. Orang ni jadi Perdana Menteri, dia ni jadi Perdana Menteri, dia pun kena kau-tau kepada tycoon yang sama. Itu kita kena break the circle lah. Okey tuan-tuan, apa lagi soalan yang nak tanya? Saya bagi lagi 5 minit lah.
Sebelum sebenarnya saya nak keluar ni. Keluar sekejap, kalau nak jantan marilah debat dengan Hisham. Dia tak berani lah, saya ingat debat dengan saya. Buat apa? Lepas tu tak payahlah, dia dah masuk amdap mantap kan, tak function pun, amdap mantap. Okey, lagi KJ saya dah komen lah pasal itu, biarkan lah. Lepas tu okey, lagi tuan-tuan, rakyat Malaysia harus bersatu di masa depan, terutama pada orang muda lah. I know you don't like corruption. So if you don't like corruption, then you kena bagi peluang kepada satu parti yang baru untuk memerintah negara ni. PAS tak pernah memerintah negara ni. Parti-parti lain semua dah. DAP walaupun dia tak pernah jadi Perdana Menteri, tapi dia belakang, dia adalah parti yang paling dominan dalam kerajaan hari ini. So in fact, dialah de facto yang berkuasa di negara ini sekarang, DAP. Lagi titik itulah, tadi saya tersilap. Tadi saya nak buat dalam satu lagi platform, saya tak boleh mention kat sini kan, tapi saya tersilap account. Telefon ni kadang anak saya pakai, so dia pakai account dia pula. Okey, lagi bagaimana ukuran pemimpin yang bagus? Apa background ni? Dia boleh ada macam-macam background. Background macam-macam lah. Dia benda itu penting juga, tetapi tidak sepenting dia punya karakter lah. Apa dia kata, karakter dia kena bagus lah, baik lah. Kadang-kadang kita jumpa orang ni pemimpin, kita dapat rasa dia punya vibe dia tu. Kadang-kadang kita jumpa dalam orang parti politik, certain pemimpin ini kita jumpa dia terus, kita ada the vibe negatif je. Kalau macam ada certain pemimpin amdap mantap tu, jumpa dia cerita projek je lah, itu. Tapi bila saya bergaul dengan orang PAS, dia tak macam itu. Ada setengah-setengah pemimpin yang saya jumpa, kita dapat rasa dia ni memang orang betul, orang baik. Pemimpin orang macam tu, when you meet somebody in person, you boleh tahu tau. Kita jumpa orang ni, dia ni apa benda ni, macam mana kita ada negative vibe projek, vibe sakau, macam itu. Tapi kalau kita jumpa serta pemimpin, dan kita dapat vibe, oh this person patutlah dia jadi pemimpin sebab dia memang orang baik. Ada a few people yang saya boleh vouch, yang saya rasa dia memang orang yang genuinely baik lah. Sebab itu dia jadi pemimpin. Nanti saya sebutlah nama-nama dia orang satu hari. When I meet this person, I genuinely, honestly think that this is a good man, or a good woman, or a good person lah. Ada certain pemimpin yang macam tu. Okey, 1 minit lagi. Lagi ada lagi orang watching, walaupun 1 minit lagi nak habis. Okey, komen Mak Mas langsung pakai basikal. Tadi saya dah komen dah. Mat, lain kali kamu nak tulis macam itu, kamu fikirlah sikit. Aduh, memalukan amdap mantap je. Okey, lepas tu ada pula budak-budak dia nak backing juga tu. Ini lagi satu memalukan. Ayuh. Lagi boleh tak semula live ni? Alamak. Tak, live ni sebab tu saya buat dalam Facebook. Sebab Facebook ni saya tak payah download and upload balik. So dia terus terus dia akan publish lah. So boleh tengok balik kejap lagi. Saya bila finish, saya ini balik lah. So saya pakai mic ni balik. So okey tak? So whether you guys prefer saya pakai mic ke tak pakai mic? Is my voice okay without mic? Dah kadang-kadang malam-malam ni saya cakap orang putih pula. Saya bukan tak nak cakap orang putih, tapi bila saya cakap orang putih kan, saya cakap orang putih je nanti kan. Sebab saya dah biasa duduk 8 tahun saya duduk overseas. Nanti kan saya cakap orang putih je terus, dan orang-orang yang tak fasih bahasa Inggeris nanti tak boleh dapat apa maksud saya pula nanti kan. Bukan saya nak cakap kamu tak erti cakap orang putih lah, tapi saya rasa saya pakai bahasa ibunda saya lah. Okey tuan-tuan, dengan itu 10.35, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum.